Bayangkan tiba-tiba anak berubah. 3 perkara yang boleh ubah hidup anak dengan kuasa doa. Tuan-puan, kita doa banyak-banyak. Sebelum saya kongsikan benda ni, save dulu post ni, save dulu video ni. Okay? Share dekat pasangan. Yang pertama, doa spesifik. Hasilnya dia lebih jelas tau. Jangan elakkan macam ni. Ya Allah, jadikan anakku baik. Tu macam general sangat. Ambil yang ni. Ya Allah, jadikan anakku seorang yang berakhlak mulia, rajin solat dan berjaya dunia akhirat. Yang ni penting. Okay, yang kedua, zikir dan istighfar. Tarik rezeki dan keberkatan. Kita ni nak anak muda faham pelajaran, betul tak? Nak rezeki keluarga ni lancar. So, jangan tinggal zikir pagi dan petang. Yang ketiga, yakin Allah makbulkan doa walaupun lambat. Setiap doa ibu tidak akan pernah ditolak. Setiap doa ayah juga. Tapi mungkin Allah tangguhkan untuk bagi yang lebih baik. Tuan-puan, doa saya kongsikan dalam video ni. Doa untuk anak menjadi dipanggil penyejuk hati. Doa dia macam mana? Sama-sama baca. Sebab tu saya suruh save, nanti tuan-puan boleh repeat balik. Ya Allah, jadikanlah anakku penyejuk mataku, berkati kehidupannya dan jadikan dia daripada orang-orang yang soleh. Boleh dapat sesuatu dekat sini? Okey, semua yang saya sebut ni saya rangkulkan dalam kit makbul doa, e-book. So ada zikir, ada 100 doa untuk anak, ada 50 doa daripada ibu dan kelebihan doa ibu, penghulu segala istighfar. Yang ni semua dan juga ada juga zikir pagi dan zikir petang, sumber yang sahih yang Rasulullah baca, yang Rasulullah ajar. So jadikan doa dan zikir ni sebagai amalan harian untuk anak membesar dalam keberkatan. Dan juga jadikan doa kita tu cepat makbul dan juga macam-macam kelebihan, tuan-puan. Kebahagiaan rumah tangga, anak dengan cakap, semua tu penting. So nak dapatkan dekat mana? Dekat link dekat bio saya tu, ataupun dekat bawah ni. Kalau ada bawah ni, tekan bawah ni, ataupun tekan je link dekat bio saya. Terus dapatkan dengan harga promosi sekarang. Cuba tengok berapa harga promosi. Lepas tu komen dekat ruang komen, okey?